Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ibrahim bin Yusuf, berasal daripada Pahang Negeri Sembilan, duduk di Taman Tuku Kuanci ni. Umur 68 tahun. Masya Allah. Dari segi kesihatan saya memang ada darah tinggi dan juga kolesterol. Sakit-sakit sendi, ada dululah pernah ada gout semua. Jadi apabila saya dapatkan rawatan di hospital, doktor menasihatkan saya sampai satu tahap buat bone marrow dan mereka telah buat. Sebelum saya buat bone marrow tu, doktor advise saya supaya buat veneration. Jadi buang darah satu beg lah. Dia katakan ialah sebulan sekali darah tu dibuang satu beg untuk lebih kurang 2-3 tahun. Kemudian keadaan tu berhentilah. Sebab apa? Tak ada kemudahan maksudnya, dan saya pun tak ada fikir. Tapi setelah adanya rawatan fasdu ni, dikenalkan oleh kawan-kawan, berlanjutan daripada kerana saya biasa buat dengan veneration ni, jadi sangat baguslah saya buat amalan fasdu ni. Dan Masya Allah, Alhamdulillah saya tengok peringkat awal yang masa mula-mula buat dulu, darah tu memang pekat, hitam, dan dia berjalan slow, keluar tak berapa lancar. Maklum saja umur dah 60 lebih kan, darah yang sama berpusing dalam badan kita menyebabkan kita punya darah tinggi, kolesterol. Tapi setelah kita buat amalan fasdu ni, Masya Allah, darah kita tadi dibuang setiap bulan. Jadi sekarang ni rasa saya sudah hampir 12 ke 15 kali saya dah buat amalan buang darah, amalan fasdu. Asalnya sebelum saya kenal Haji Masri ni, ada satu Cina lah dekat Ampang sana, kawan saya yang perkenalkan juga dekat Ampang sana, dia Cina mualaf. Kita pergi kat rumah dia. Jadi lepas tu saya tak ada pergi kat dia tu, saya kata silap pergi 2 kali. Baguslah dia ambil tekanan darah apa semua, dia cek apa semua lah. Lepas tu setelah ada dengan Masri ni, sekarang ni sudah hampir itulah 10 ke 12 kali saya mendapat rawatan fasdu ni. Masya Allah, saya rasa badan saya pun ringan, Alhamdulillah. Setelah dengan amalan fasdu ni, memang baguslah kita buang tiap-tiap bulan, sebulan sekali. Kenapa? Darah, bila kita buang darah ni, maka dengan sendirinya Allah SWT bagi secara natural darah yang baru pula diproduce. Maka dengan sendirinya insyaAllah sikit-sikit sebanyak toksik-toksik ada dalam badan kita, dan juga darah yang berpenyakit tadi kita dapat buang kan, darah-darah yang kotor ni tadi. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, saya sangat menggalakkanlah kepada kawan-kawan yang ada masalah